بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah Al-Ma'un adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang mengandungi teguran keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia khususnya ditujukan kepada mereka yang beribadah hanya di bibir tetapi kosong dari sudut kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Surah ini bukan sekadar membicarakan soal solat tetapi mengingatkan kita tentang hakikat keimanan yang sebenar, iaitu mengasihi dan membantu mereka yang memerlukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan satu persoalan yang mengajak kita untuk berfikir. Kita mungkin beranggapan bahawa pendusta agama ialah mereka yang tidak solat atau puasa. Namun jawapan yang diberikan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un amat mengejutkan. Allah tidak menyebut tentang solat secara langsung, tetapi sebaliknya mengaitkan pendustaan agama dengan dua sifat buruk utama: mengabaikan anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini menunjukkan bahawa keimanan bukan sekadar mengerjakan ibadah khusus seperti solat dan puasa, tetapi juga mencerminkan akhlak dan tanggungjawab sosial terhadap golongan yang memerlukan. Manusia yang tidak sensitif dan peka dengan masalah anak yatim dan fakir disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta agama. Surah Al-Ma'un mengingatkan kita bahawa hakikat keimanan yang sebenar bukanlah sekadar mengerjakan ibadah ritual ataupun menyatakan iman di bibir, tetapi ia mesti diterjemahkan melalui kasih sayang dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Ibadah menolong orang susah merupakan amalan utama yang mendapat pahala yang lebih besar daripada ibadah-ibadah sunnah. Cukuplah untuk diketahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima solat daripada orang yang menyayangi orang miskin dan mereka yang ditimpa musibah. Tindakan yang pernah dilaksanakan oleh dua khalifah terkenal, Umar Al-Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz, yang tidak pernah membiarkan rakyat kelaparan, sentiasa menjadi contoh teladan kepada umat Islam hari ini. Mereka sentiasa mencari dan memastikan rakyat di bawah mendapat makanan. Umar Al-Khattab misalnya berjalan pada waktu malam untuk mencari baki rakyat yang lapar dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Manakala pada zaman pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz pula, tiada lagi rakyat yang miskin dan zakat sudah tidak perlu lagi dikeluarkan. Inilah kepimpinan sejati, kepimpinan madani yang sensitif terhadap kesengsaraan rakyat. Di sinilah letaknya peranan kerajaan, khususnya Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Menteri di JPM-HEA, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, menerusi Pelan Transformasi Al-Falah dan Peruntukan Belanjawan 2026 bagi Hal Ehwal Islam telah menggalas tanggungjawab untuk memastikan kewajipan agama dijalankan secara telus dan profesional. Antara misi terpenting JPM-HEA ialah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi dan memuliakan golongan du'afa atau mustad'afin. Peruntukan belanjawan negara bukan hanya untuk membina masjid atau institusi pendidikan Islam, tetapi juga untuk memperkukuh kesejahteraan insan, iaitu usaha menterjemah kasih sayang ilahi menjadi dasar praktikal yang menyantuni ummah. JPM-HEA memperkuatkan lagi naratif Islam yang progresif
inklusif dan berteraskan rahmatan lil alamin selari dengan ajaran dari surah Al-Ma'un. Tanggungjawab menjaga golongan yang lemah, terutamanya anak yatim dan golongan miskin tegar, adalah teras utama dalam sistem kebajikan Islam. Penerima-penerima hibah rumah dan juga yang sewa beli ni, mereka ni akan menerima sumbangan bulanan. Kalau dulu mereka dapat dalam RM250, kali ini telah dinaikkan kepada RM500, yang itu setiap bulan. So jadi mereka dah tak perlu dah nak fikir nak bayar sewa rumah apa dan sebagainya. Dah dapat rumah, dapat lagi RM500, dan cuma mereka nak kena ingat untuk pesanan saya supaya mereka kena buat perubahan, untuk melakukan perubahan pada keluarga masing-masing. Justru JPMHEA melalui agensi-agensi di bawah seliaannya seperti JAKIM, PPZ Mawib dan Yayasan Wakaf Malaysia YWM sentiasa melaksanakan program yang menyasarkan kedua-dua golongan ini. Menyayangi dan memelihara anak yatim adalah kewajipan sosial setiap umat Islam. Syekh Muhammad Abduh menegaskan, anak yatim memerlukan kasih sayang fitrah untuk membantu, mendidik dan memelihara haknya. Dana zakat umat Islam digunakan secara strategik untuk memastikan anak yatim menerima bukan sahaja sokongan kewangan untuk pendidikan, tetapi juga bimbingan fardu ain dan spiritual yang komprehensif. Manakala bagi golongan miskin tegar, tumpuan diberikan kepada program peningkatan ekonomi dan bantuan sara hidup berterusan agar mereka dapat keluar dari kepompong kemiskinan dan memelihara maruah diri. Ini adalah manifestasi jelas bahawa kepimpinan Datuk Dr. Muhammad Naim dan JPMHEA menterjemah surah Al-Ma'un secara praktikal, menjauhkan diri daripada sikap mendustakan agama dengan tidak mengabaikan anak yatim dan sentiasa berusaha untuk membasmi kemiskinan. Tadabbur surah Al-Ma'un mengajar kita bahawa keimanan sejati adalah mengenai tindakan. JPMHEA sedang menggariskan dasar yang memastikan supaya setiap umat Islam tidak terjatuh dalam golongan pendusta agama yang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Setiap dasar yang diperkenalkan adalah usaha untuk menunaikan tanggungjawab sosial yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kerana menonton. Terus sokong kami dengan menekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Bersama kita perkasakan kebenaran.